وصحبه أجمعين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji syukur kehadirat ya Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam sejahtera besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada segala para sahabat kepada sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari penuh ini kami berhimpun dengan melalui kisah-kisah yang kasih Syekh Muhammad Rizal bin Syukur, seorang pendidik yang banyak berjasa, yang telah mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas segala kebaikan, keikhlasan dan pengorbanan yang telah dicurahkan kepada beliau. Jadikanlah segala ilmu yang diajarkan kepadanya sebagai amal jari yang berterusan, dan limpahkanlah berkatan dalam setiap langkah kehidupan seperti ini ya Allah. Ya Allah, kurniakan kesehatan yang baik, ketenangan jiwa, serta rezeki melimpah roh bersekolah dan keluarga tercinta. Panjangkan usia dan kekuatan darah kami ya Allah, dan pelihara beliau dalam segala kesusahan dan pilihan yang berat. Ya Allah, jadikanlah setiap detik hidupnya sebagai penuh bermakna, saat yang berbahagia dan penuh ketenangan. Ya Allah, kurniakan hidayah dunia dan akhirat kepadanya, dan bukalah dari kalangan hamba yang beriman saleh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah dan Hadrat selaku pengurusi majlis. Baik, yang saya raihkan, yang saya hormati dan saya raihkan Cik Muhammad Izam, bekas TK pentadbiran, golongan pentadbiran SK Bayan Lari. Yang saya hormati Cikgu Syafudin, PKM, dan juga Puan Cik Kasiah, PK Curriculum, guru-guru dan murid-murid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baik, pertama sekali saya mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita berkumpul sekali lagi untuk meraihkan guru kita, iaitu Cikgu Nizam, bekas penolong kanan pentadbiran yang telah bertukar ke sekolah lain atas perkhidmatan, atas sebab perkhidmatan. Dan untuk pengetahuan murid-murid sekalian, Cikgu Nizam telah bertukar ke SK Jelutung, Sekolah Kebangsaan Jelutung di Sekolah Pulau, Sekolah Pulau Pinang, pasal menyeberangi laut dan naik jambatan Pulau Pinang untuk ke SK Jelutung dan bertugas sebagai guru besar. Okey, sekali lagi Cikgu minta kamu beri tepukan kepada Cikgu Nizam. Walaupun tak lama Cikgu Nizam bersama kita, setahun lebih kurang setahun 4 bulan, setahun 4 bulan, Cikgu Nizam bermula bertugas di sekolah kita pada tahun lepas, bulan 5 bersama Cikgu. Setahun lebih lah Cikgu Nizam bersama kita. Kemudian Cikgu Nizam mengikuti kursus untuk menjadi guru besar selama 10 bulan. Sebab tu kamu dapat lihat dan Cikgu Nizam ada dan Cikgu Nizam tak ada. Dan Cikgu Nizam mengikuti kursus NPQEL, kursus untuk menjadi guru besar. Dan Cikgu Nizam telah berjaya menamatkan kursus tersebut dengan jayanya. Dan tanya mengucapkan dan sebagai yang habis kursus, Cikgu Nizam telah dilantik sebagai guru besar. Okey, jadi adalah satu perkara yang baik
kerana hikmat Cikgu Nizam sangat-sangat diperlukan. Okey, sebab tu Cikgu Nizam dilantik dengan cepat. Tahniah diucapkan sekali lagi. Okey. Kami warga SK Payang Tadi amat menghargai segala usaha dan sumbangan yang Cikgu Nizam curahkan, terutama dalam bidang akademik. Dalam fikir pentadbiran memang tugas utamanya adalah dalam bidang akademik. Dan aku nak cakap tak? Okey, saya percaya bahawa kehadiran Cikgu Nizam di sekolah baharu di SK Jelutong akan membawa sinar kejayaan yang lebih gemilang kepada sekolah tersebut. Kerana saya fahamkan sekolah tersebut dah lama tak ada guru besar. Okey, jadi apabila dengan kehadiran Cikgu Nizam, kita semua berharap agar Cikgu Nizam dapat membawa perubahan dan pembaharuan di SK Jelutong. Okey, buat Cikgu Nizam, kami doakan semoga terus berjaya dalam menyerahui amanah baharu sebagai guru besar. Okey, tahniah sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Nizam atas pelantikan sebagai guru besar, dan terima kasih atas segala jasa yang dicurahkan di SK Payang Tadi. Dan saya mewakili warga SK Payang Tadi memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap sepanjang Cikgu Nizam berada di sini, ya. Okey. Akhir sekali, selamat maju jaya untuk Cikgu Nizam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Madani yang berusaha berbesar Sekolah Kebangsaan Payang Tadi, Muhammad Rizal yang Muda, yang saya hormati Nongkanan Ayah Murid Cik Syarudin Ismail, yang saya hormati Nongkanan Kok Gergel Pak Kasyaf binti Rahmat, guru-guru dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Semua sihat tak? Alhamdulillah. Okey, baik. Pertama dan utamanya cikgu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan pada rahmatnya dapat cikgu bersama-sama pada hari ini. Cikgu mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah berjurumus untuk program pada hari ini. Okey. Pertamanya cikgu nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Guru Besar Muhammad Rizal, kerana selama cikgu berada di sini, cikgu telah banyak mendapat bimbingan dan tujuh ajar daripada Tuan Guru Besar. Dan begitu juga dengan rakan-rakan fikir yang sama-sama membantu saya dalam memajukan SKPK. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru SKPK di atas kerjasama yang diberikan selama saya berada di sini. Minta maaf lah kalau ada cikgu yang kena release saya, maksud saya tak ada khusus. Okay. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kepada SU Kuri, banyak membantu melaksanakan meja-meja kurikulum selama saya tak ada di sekolah.
Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Jadah waktu juga ada banyak bantu saya membantu saya menyiapkan jadual waktu untuk perjalanan sekolah, dan semua guru-guru, semua guru KP dan semua guru-guru yang secara langsung dan tidak langsung. Saya mohon ampun dan maaf. Andai selama saya berada di sini ada tertulis kata tersilap langkah, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada makan minum, saya mohon alakan. Okay. Buat anak-anak pelajar, sekolah kebangsaan Melayu tadi, okey, dengar. Kepada semua pelajar, ingat, yang pertama, okay, sebagai seorang pelajar, kamu kena rajin berusaha belajar, dan dalam diri kamu tak boleh ada sikap putus asa. Maksud saya ialah apabila kamu buat sesuatu perkara, kamu belajar, dalam kamu menimba ilmu, yang pertama sekali kamu perlu ada ialah sabar. Kena banyak sabar. Kadang-kadang kamu buat kali pertama tak berjaya, kena sabar dan buat kali kedua. Buat kali kedua tak berjaya, sabar, buat kali ketiga sampai berjaya. Sebab tu saya kata, jangan ada sikap putus asa dalam diri kamu, baru kamu boleh berjaya. Itu yang perlu ada pada dalam diri seorang pelajar. Boleh? Boleh? Okey, bagus. Okey, boleh belajar-belajar, anak-anak belajar SK Melayu tadi. Okey, belajarlah bersungguh-sungguh. Okey, belajarlah bersungguh-sungguh. Okey, demi masa depan kamu. Okey, cikgu mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap kepada kamu. Cikgu nak satu hari nanti apa-apa pekerjaan kamu, apa-apa yang kamu lakukan, kalau nampak cikgu, tegurlah. Ya, jumpa cikgu kat mana-mana, tegurlah. Okey, boleh? Boleh? Okey, baik. Itu sajalah. Mohon dan maaf sekali lagi kalau ada salah dan silap. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah ada rezeki banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu. Cina memasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, bagai
bagaikan rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hingga seekor di tengah laman. Hendak mati di ujung kuku, hendak berkubur di tapak tanah. Kalau tuanmu dikubur, carikan saya